Sahom Valley. Lokasi pakcik selepas di Fraser Hill, kali ni pakcik nak pula merasai di sungai dan juga di macam kebun kelapa sawit. Bau dia mengimbau nostalgia. Jom kita kenal dengan Cik Remy. Apa khabar Cik Remy? Cik Remy adalah orang kata CEO kat sini lah ya? Ya, betul. Ya Allah Cik Remy, kalau tengok kat sini besarnya, boleh muat berapa banyak ni? Dalam 60 pun boleh. 60 korang. Dan keistimewaan kat sini, selain daripada kita ada sungai, kita ada ni, apa lagi yang ada kat sini, Cik Remy? Okey, kita sini ada aktiviti berkuda, berkayak, maknanya outdoor, indoor game, semua ada. Maknanya bukan sekadar camping lah. Pakcik boleh rasa dalam beberapa hari ni kat betul. sini. Masuk pun dalam keadaannya betul-betul lari daripada kesibukan kota. Tapi korang jangan risau, ada macam-macam sini, ada kafe dan tak jauh pun. Dan CEO memang akan ada sentiasa untuk memberi bantuan. Dan pakcik dah tengok dah, dia punya tandas dia memang tandas lelaki dan perempuan besar korang. Banyak pula tu bilik-bilik kat dalam tu, dan ada juga plug point. Nampak macam tak ada, tapi ada kat sini ada ke? Ada. Ada kat situ. Plug point. Tapi menggunakan, kalau boleh kita pakailah power bank kan. Janganlah kita gunakan macam kat rumah. Jadi kita nature, untuk nature. Jadi apa-apa pun tengok pakcik punya setup hari ni di Sahom Valley Resort Kampar Perak. Bye.